seumur hidup saya, pengalaman paling sedih takkan bertukar lah, adalah kehilangan 2 abang saya di rumah terbakar. Tapi pengalaman tu dia cerita-cerita dia juga. Bukanlah seram tapi misteri. So waktu tu mak saya dia dah pergi Mekah. Tahu. Bila dia sampai Mekah, beg dia tu basah. Tak tahu basah sebab apa. Tapi semua basah. Lepas tu dia tengok atas Kaabah tu, ada satu kumpulan asap. Kumpulan asap yang macam ada mata. Nampak mata lah. Lepas tu mak saya masa tu dia ingat macam Allah nak tarik nyawa dia. Lepas tu dia pun dekat Kaabah tu macam berdoa, ya Allah jangan tarik nyawa aku, panjangkan umurku. Dia doa untuk panjangkan umurku apa semua. Lepas tu after a few weeks, abang saya meninggal. Itulah dia pesan asap kabur. Sebab abang saya pun mati sebab asap. Asap tebal. Waktu sorry untuk menanyakan soalan ni. Waktu kebakaran tu semua ada di rumah? Semua ada. Siapa lagi ada di rumah waktu tu? Yang rumah terbakar tu adalah rumah staff bujang yang duduk sebelah rumah saya. Ni rumah saya, ni rumah staff bujang. So kat situ semua ada staff lelaki semua kat situ lah. Abang saya pun pergi lepak. Saya pun macam tak keras nak masuk, saya perempuan kan. So saya tahu masa tu saya selalunya saya masuk je rumah tu. Tapi ada satu hari ni ada orang cakap, ada mak saya warning saya jangan masuk rumah tu. Sebab saya perempuan. So saya dengar lah. Kalau tak sebelum saya masuk je rumah tu. Lepas tu adik saya nak masuk, saya kata, jangan masuk, abang saya dekat rumah. Tipu dia lah cakap yang dia dah balik rumah. So dia pun tak jadi masuk. Kita orang main kat luar. Kita nampak lah ada macam abu-abu. Tapi saya membelakangi rumah. Tak nampak pun. Saya nampak abu-abu. Lepas tu nak ambil barang kita kat belakang, sofa terbakar. Kita pun lari dekat pakcik gad, cakap ada rumah terbakar. Lepas tu dah sampai ke bumbung. Lepas tu semua staff dapat terjun lah. Terjun dari tingkat 2 tu. Ada yang selamat, ada yang patah kaki, ada seorang staff meninggal. Abang saya tu, staff lain dah tarik dah. Tapi diorang takut nak terjun. Jadi diorang masuk balik tandas. Tandas tu ada staff. Sebelum tu staff tu dah